Mereka meyakini tidak sah salat di belakang Imam Masjidil Haram. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, mengerjakan haji dan melancarkan peperangan bersama pemerintah itu mesti dilaksanakan. Ada dua bentuk jihad, jihad talab ataupun jihad difa'. Jihad talab, jihad ofensif. Ini juga dilaksanakan oleh Nabi kita SAW dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Nabi SAW mengarahkan para sahabat dan keluar bersama dengan para sahabat ke dalam ekspedisi peperangan. Berlakunya peperangan itu ada sebab-sebab yang lain. Bukanlah semata-mata nak perang, tetapi ada sebab-sebab yang pelbagai. Kemudian peperangan yang dikategorikan sebagai jihadud difa', defensif, itu pun ada dalam sejarah Islam. Contohnya perang Ahzab, perang Khandaq. Jadi selagi mana ada pemerintah, maka selagi itulah adanya perintah untuk mengerjakan haji bersama dengan imam, ketetapan imam, pemerintah dan juga peperangan. Dan mendirikan solat Jumaat di belakang mereka itu dibenarkan. Maknanya harus, walaupun mereka zalim. Sama ada pemerintah tu barran, baik, ataupun fajir, jahat, zalim, harus untuk solat Jumaat di belakang mereka. Kenapa Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala beliau sebutkan tentang perkara ini? Untuk menyelisihi akidah golongan Syiah, Rafidah dan juga Khawarij. Haji, jihad, solat Jumaat tidak terputus perintahnya itu walaupun imam itu ataupun pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim ataupun baik. Tak boleh kata kerana pemerintah Arab Saudi ni Wahabi, kita boikot ibadat haji. Dulu pernah ada dah. Ada orang yang menyatakan hal tersebut. Waktu kami di Madinah dulu memang ada segolongan yang mereka tak mahu solat di belakang Imam Masjidil Haram, dan ada juga yang pergi umrah tetapi mereka solat di hotel kerana mereka meyakini tidak sah solat di belakang Imam Masjidil Haram. Sangat bahaya. Dan ini sebenarnya adalah akidah Syiah dan juga Khawarij lah. Syiah Rafidah, mereka tak ada jihad selagi mana tak keluarnya Imam Mahdi. Jadi kena hati-hati orang yang selalu takutkan masyarakat awam dengan Mahdi tak keluar lagi, Mahdi nak keluar sekian. Kemungkinan besar red flag. Sebab dia hanya menakutkan masyarakat dengan Imam Mahdi. Kononnya kita tak boleh berjihad melainkan kena tunggu Imam Mahdi. Sebab pemerintah kita zalim. Lalu pemerintah pun contohnya nak buat national service, dia pun kata tak boleh taat sebab kita nak kena tunggu Imam Mahdi dulu baru kita keluar. Jadi sangat-sangat bahaya. Ini sebenarnya bukan akidah ahli sunnah. Sebab akidah ahli sunnah, jihad itu tetap berlaku walaupun pemerintah itu zalim. Contoh zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika Al-Ma'mun, kemudian adiknya Al-Mu'tasim, pemerintah walaupun berlaku kezaliman yang dahsyat, bukan kata kezaliman, kekufuran yang mereka sebarkan, akidah khalqil Quran tu, tetapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap mendoakan kebaikan bila Khalifah Al-Mu'tasim melancarkan jihad untuk memerangi Rom. Imam Ahmad tetap doakan, dan Imam Ahmad larang anak-anak murid dia ahli sunnah untuk keluar memberontak walaupun Al-Mu'tasim dah buat apa yang dia dah buat. Dia dah sebat Imam Ahmad, dia dah penjarakan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tak berdendam. Ini ahli sunnah.